اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Baiklah. Okey, masih selesai dulu baca bacaan yang pertama ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min waraihi. Min waraihi. Hi nak kena baca dua rakaat. Waraihi. Jahannam. Okey, masih ulang balik. Min waraihi. Ini dua rakaat lah. Mak silah qasirah. Jahannam. Lagi sekali ulang. Min waraihi. Ya. Jahannam. Okey. Hanan nun yang bertasydid kena baca dua harakat apa wajibal gunnah. Jahannam. Jahannam. Okey, lagi sekali. Min waraihi. Ya. Jahannam. Okey, baik. Seterusnya qulubun maizin wa jifa qulubun maizin wa jifa. Okey, sila ulang balik. Ya. Okey, baik. Okey, kita pergi pada ayat yang seterusnya. Okey. Mula-mula sekali tu Puan. Okey, Puan cuba baca dulu. Okey. Iza lafi dalalim mubin. Okey. Ini nun yang bertasydid kena baca dua harakat. Ni itu sendiri kena baca 4 harakat. Okey, kat sini Puan berhenti. Inni, ulang kat situ saja. Inni Izal lafi. Okey, fi dibaca dua harakat. Fi izal lafi Dalalim mubin. dalalim mubin. Okey, ulang balik. Inni Ya. izal lafi Zalla. izal lafi Okey. dalalim mubin. Lagi sekali ulang. Inni Ya. izal lafi Okey. dalalim mubin. Lim mim yang bertasydid sama juga kena baca dua harakat. Dalalim
Dalalim Okey, mubin. lagi sekali ulang. Baik. Okey, lagi sekali lah. Inni, lagi sekali ulang. Puan angkat telefon dulu, angkat telefon dulu. Dia ganggu. Angkat telefon dulu. Lagi saya lain. Biar kat dia. Hello. Hello. Okey. Jelas nak. Okey, baik. Lagi sekali puan ulang balik dah. Inni. Inni izal lafi dalalin mubin. Okey, baik. Seterusnya okey, puan baca dulu ayat ni. Waman tu puan baca balik. Wa man nu'ammirhu nunakkishu Okey. fi khalq. Fil nah, fil bukan fi. Fil dia masuk huruf lam fa dengan lam tu. Fil khalq. Fil khalq. Okey, lagi sekali. Wa man nu'ammir. Wa man nu'ammir Nunakkishu nunakkishu fil khalq. fil khalq. Lagi sekali. Wa man nu'ammir Mirhu ada hu tu. sama tu mirhu Okey. nunakkishu Okey. fil khalq. Lagi sekali ulang. Wa man nu'ammirhu nunakkishu Ya. fil khalq. Okey. Ya, alhamdulillah. Kita terus baca ayat yang bawah dia tu. In ra'a. Okey, baik. Okey dah. Okey, mula-mula sekali tu Pan, huruf apa tu? Alif. Okey, hamzah fathah, alif fathah bunyi apa? An. A dulu lah. Hamzah fathah saja bunyi a. Okey, dia sebabkan dia kena gabung dengan huruf nun dan ra. Sini dia kena baca dua huruf. Jadi bacaan dia ar-ra. Ar-ra. Betul. Ar-ra, okey. Ar. Ar-ra dibaca satu harakat lah. Okey, lepas ra tu huruf apa, Pan? Hamzah. Hamzah fathah bunyi A. berapa harakat dia baca? Ar-ra. Dua. Dua harakat. Okey, puan baca balik ya sampai dekat a tu. Ar-ra. Okey, terus baca sampai habis. Ar-ra'ahus. Okey. Hus betul lah. Husyai. Hus tu betul. Husyai. Hus tu betul lah. Hus. Okey, lepas hus tu huruf apa? Sing. Kan ha dhammah sin sukun bunyi. Syash. Syah. Ha dhammah bunyi apa? Ha. Ha dhammah bunyi. Adamahu. Okey, ha dhammah sin sukun jadi Hush. hus. Hush. Hush. Bukan hush lah. Hush kalau huruf sin. Ni huruf ni apa huruf sin saja. Kalau huruf shin jadi hush. Ni hus. H U S. H U S bunyi apa? Husayati. Hus saja nah. Ar-ra'ahus. Baca kat situ saja. Ar-ra'ahus. Baik, lepas huruf sin tu huruf apa? Ta. Ta fathah ghain sukun jadi Ta. tau. Ta. Okey, puan baca sampai dekat tau. Ar-ra'ahus. Ta. Okey, lepas tau tu huruf apa? No.
Okey, nun fathah jadi Na. na berapa rakaat dah baca? 4. 4 rakaat. Okey, baca sampai dekat na tu. Ar-ra'ahu istaghna. Okey, betul. Ar-ra'ahu istaghna lah. Betul tak Ustaz? Na 4 rakaat dah lagi sekali ulang. Ar-ra'ahu istaghna. Alhamdulillah. Baik, seterusnya pembaca yang bawah tu dulu. Jami'un ladaina. Teruskan. Muhdarun. Okey dah, boleh. Alhamdulillah. Okey, terus baca yang bawah. Wa maqtin. Lagi, teruskan dulu. Wa maqtin wasa'a bis yes. Okey, ada 4. Okey, ada 4 tempat, ada 3 tempat yang salah nah. Okey, mula-mula sekali tu. Okey, mula-mula sekali tu huruf apa? Wa. Mula-mula sekali ni huruf apa? Ya Ustaz buat tu wa. Okey, wa. Okey, mim fathah, qaf sukun jadi Wa maq. ada qalqalah sikit nah. Wa maq. Wa maq. Dia ada qalqalah sikit. Sana saya okey, wa fathah wa, mim fathah qaf sukun maq, ada qalqalah. Puan sebut balik huruf qaf tu. Wa maq. Wa maq. Okey, lepas huruf qaf tu huruf apa? Ta. Ta ni dia kena combine dengan waw. Ta fathatain, waw fathah bunyi. Tin. Okey, ta fathatain dulu. Ta fathatain bunyi apa? Ta. Ta fathah. Ta fathah bunyi? Ni apa ni okey dah. Ta fathah ta fathatain. Ta fathatin tan. Tan. Ta fathatain waw fathah bunyi? Tawwa. Dia tawwa. T A U W A. Tawwa je kena sengau sikit. Tawwa. Bukan tanwa, tawwa. T A U lah jadi. Tawwa. T A U ni dalam perkataan dia tak tepatnya ni. Dia kena yang betul ni kena naik ke hidung. Tawwa. Sengau lagi. Tawwa. Kena baca 2 harakat kat sini. Lagi sekali. Wa maqtawwa. Lagi sekali. Wa maqtawwa. Okey, lepas wa huruf apa? Sin. Okey, sin fathah bunyi Sa. berapa harakat sa kena baca? Satu harakat je sa. Sebab apa satu harakat? Sebab dia tak ada ni. Tu alif sebelah dia tu. Sin dengan alif tu kan. Tu dia gabung lah. Alif tu atas alif tu ada tanda mat, jadi kena baca 4 harakat. Ni mat ni panjang lah. Kena baca 4 harakat. Okey, pembaca sampai dekat sa tu. 4. Start daripada wa maqtawwa ni. Ya, betul. Wa maqtawwa sa. Wa satu harakat nah. Wa satu je. Wa maqtawwa sa. Tak payah baca lagi, baca sampai kat sa saja. Wa maqtawwa sa. Wa satu harakat nah. Wa maqtawwa sa. Tawwa tu dengar. Tawwa tu 2 harakat. Wa maqtawwa sa. Okey, wa maqtawwa sa. Wa maqtawwa. Taw nah bukan tan. Taw. Wa maqtawwa sa. Wa pendek, wa satu harakat. Wa maqtawwa sa. Wa maqtawwa sa. Wa maqtawwa sa. Taw nah apa? Taw. Wa maqtawwa sa. Wa maqtawwa sa. Lagi sekali. Wa maqtawwa sa. Tawwa bukan tan nah. Tan bukan nah. Tawwa. Wa sa. Lagi sekali.
وما اقتوسا Tahu tu dengur. تقوسا Tahu dengur nah. Tahu. وما اقتوى Baca sampai dekat sa. وما اقتوسا Lagi sekali. وما اقتوسا Okay, sa bagi cukup 4 rakaat. وما اقتوسا Okay, lepas sa huruf. ألف Okay, hamzah lah kalau macam tu hamzah. Hamzah fathah bunyi. Berapa rakaat A tu? 1, 2. A tu berapa rakaat? Tu 1 je. Satu. Okey, pembaca sampai dekat A. وما اقتوى وما اقتوى وما Tahu اقتوى nah, tak ada tan lah, tan bukan. Tahu saja. وما اقتوسا Tahu nah, tahu. وما اقتوسا tu tak? Teruskan sampai dekat A. وساء Lagi sekali. وما اقتوسا Tahu dengur. وما اقتوسا Sa. Lagi sekali. وما اقتوسا Wa pendek, wa satu rakaat. وما اقتوسا Okey, betul. Okey, lepas A huruf apa? Sin Sin fathah bunyi. sa Sa berapa rakaat sa tu? 1 je. Okey, pembaca sampai dekat sa. وما اقتوسا Okey, betul. Okey, lepas sa huruf apa? ba Okey, ba kasrah sahaja bunyi apa? B Okey, B berapa rakaat nak baca? B 2 Dua sebab ada ya nak ya mati. Okey, pembaca sampai dekat B. وما اقتشى وما اقتف وما اقتف Tahu. وشاء Tahu nah, tahu kan. Tahu tu silap tu. Wa maq tahu tu. وما اقتوسا Sa bagi cukup 4 rakaat. وما اقتوسا Tahu tu dengur 2 rakaat. وما اقتوسا Wa pendek, wa satu rakaat. وما اقتوسا sabi Okey, kalau panjang puan berhenti dekat wa tu. Wa maqtau wa mati. Sa asabi. Okey, berhenti kat wa. وما اقتوسا Wa pendek. Wa maqtau wa pendek wa tu. Teruskan. Sa'a Sa panjang, sa 4 rakaat. Sa 4 rakaat tu. Sa'a Sa saja nah, sa tak ada a. sabi. Sa sahaja. Tak ada a nah. Sa saja. Sa'a Sa saja pan, sa sabi. saja. Sa sahaja. Sa'a Sa tu 4 rakaat. Tak ada sa a nah, sa saja. Teruskan. Sabi A pendek. Sa'a Teruskan sampai dekat B. Sabi Lagi sekali ulang. wa ma tawa Teruskan. Sampai dekat B lah. sabi Lagi sekali ulang. wa ma tawa Tawa tu dengar. Wa pendek. Wa satu rakaat. wa ma tawa Teruskan.
Sabi. Pendek. Asabi. Asabi. Lagi sekali. Wa maqtawa. Tahu dengar tu. Dengar 2 rakaat tu. Maqtawa. Sa. Teruskan. Sabi. Okey. Lepas B tu. Lepas ya tu huruf apa? Lam. Okey. Lam fathatain bila tawaqaf dia akan jadi lam fathah sahaja. Lam. Lam dibaca 2 harakat. Sabila la dibaca 2 harakat. Bukan sabilan. Sabila. Sebab kita nak waqaf. Sabila. La dibaca 2 harakat. Okey. Sabila la dibaca 2 harakat. Wa maqtan wa mati mati sabila. Okey, silakan. Wa maqtawa. Mati wa tu pendek lah. Wa maqtawa. Tau nah, tau bukan tan nah. Wa maq. Wa maqtawa. Teruskan. Sa'a. Tak ada sa'a apa? Main mana? Sa'a. Sa 4 rakaat. Empat rakaat kan? Empat ni kan? Ya, 4 rakaat sa. Sa'a. Teruskan. Sabila. Lagi sekali bagi lancar lah. Wa maghfiratan wa maghtawa. Okey. Sa'a. Teruskan. Sabilan. Sabila. Ulang balik. Wa maghtawa. Sa'a. Sa bagi cukup 4 rakaat. Sabila. Lagi sekali. Maghtawa. Sa'a. Sabila. Okey, baiklah. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan pada ayat yang bawah ni. Okey, puan sila baca terus lah. Baca dulu. Min Okey, tak apa. Okey, mula-mula sekali tu puan huruf apa tu? min Mim fathah bunyi. Ma berapa rakaat? ma campur dengan nun 4 rakaat. Tak ada nun. Nun tak ada nun puan. Kat mana ada nun tu? Sebelah dia tu huruf ta tu. Ta lah. Dia titik dia menegak dia kat atas tu. Okey, tu huruf ta. 2 titik kan. Titik satu titik bawah, titik atas tu 2 titik. Okey. Ma tu berapa rakaat tu? Min satu rakaat je. Satu rakaat. Mim fathah bunyi. Ma. Ma. Okey, lepas ma huruf apa? Huruf apa? Huruf tak ada titik, tak ada ta ke? Ada berapa titik tu? Pak tengok. Tahu boleh berpecah 2 titik ke? 2 titik. Satu atas dan bawah. Tu 2 titik aja. Apa kadang-kadang Quran ni dia letak titik ke atas. Kena titik ke bawah. Nanti puan kena cam titik tu lah. Titik tu dia dia menegak, kadang-kadang dia melintang. Dia apa? Dia puan tengok kat bilangan titik tu. Kalau 2 titik atas huruf ta lah. Nah. Okey, ta. Berapa rakaat ta tu kena baca? Ta 2. 2 rakaat. Okey, puan baca sampai dekat ta saja. Mata. Okey, lepas ta huruf Ain. Okey, ain fathatain dia kena combine dengan huruf lam ni. Okey, sebab dia ada syaddah pada lam. Jadi ain fathatain lam syaddah fathah bunyi. Mata. Yang mata tak payah baca lagi. Bacakan ain fathatain lam syaddah fathah. Al apa? Allah. Allah. Okey, jadi idgham bila gunah kat sini masuk pada lam lah. Jadi bacaannya satu harakat. Allah. Allah. Baik, puan baca sampai dekat la tu.
daripada mata ni lah. Ya betul. Mata Allah. Okey, lepas la huruf Kaf. okey, kaf dhammah sahaja bunyi. Kum. Kaf dhammah dulu. Kaf dhammah bunyi Kum. ku. Kaf dhammah min sukun jadi Kum. kum. Okey, puan baca sampai dekat kum. Tak Ma'allakum. tak ada ada apa ta puan hilang tu. Ta tak baca. Mata'allakum. Okey, lepas kum lepas mim tu huruf apa? Wa. Wa fathah wa, berapa harakat wa nak baca? Wa satu je. Okey, puan baca sampai dekat wa. Mata'allakum wa. Okey, lepas wa huruf apa? Lam alif. Okey, Lam. tengok yang mula-mula sekali tu. Apa lepas wa betul-betul wa tu huruf lam alif. Okey, mula-mula sekali huruf lam lah. Ni untuk lam. Okey, lam kasrah li. Okey, puan baca sampai dekat li dulu. Mata'allakum wali. Okey, lepas li huruf Lam alif. Lam alif huruf juga. alif lah. Tadi lam, yang ni alif lah. Lam dan alif dia combine sekali lah. Okey, alif fathah nun sukun jadi alif fathah nun sukun jadi an. Okey, puan baca sampai dekat an. Mata'allakum walian. Okey, betul. Lepas an huruf apa? Hamzah mi. Lepas huruf nun tu huruf apa tu? Ni apa ring. Ghain satu titik. Ni tak ada titik, huruf apa? Ain. Ain lah. Ain fathah. Berapa harakat nak baca? Dua. Okey, puan baca sampai dekat Mata'allakum walian am. Saja. Walian Walian Okey, lepas huruf mi. mim kasrah bunyi. Mi. Okey, mi. Okey, puan baca sampai kat mi. Mata'allakum walian am. Sajalah. Walian huruf ain tu. Walian ami. Tekan sikit. Walian ami. Walian ami. Okey, lepas mi huruf Kaf. okey, kaf dhammah min sukun jadi Kum. kum. Okey, puan baca sampai dekat kum. Mata'allakum Walian hamzah fathah nun sukun jadi walian am. tak baca tak baca tu. Mata'allakum An tu hamzah fathah nun sukun an. walian Lepas nun huruf apa tu? mi ring. Huruf ain huruf ain tu. Ghain dia tak ada, dia ada titik lah. Huruf ain tak ada titik. Ain fathah bunyi apa? Kena baca dua rakaat tu. Okey, puan ulang balik. Walian kat situ saja. Walian am. Mana? Walian saja. Walian Lagi sekali. mikum. Ulang balik nah walian tu. Walian Saja nah. mikum. Walian Walian mikum. Okey, tanda sini kita akan ulang balik pada minggu hadapan. Pada ayat ini insya-Allah kita tangguhlah dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا
rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni Ustaz ada kelas lain pula ni? Ada lagi ya? Baru habis. Tadi ada 2 kelas lah. Lepas yang ketiga ni. Lepas tu, Sehari malam ni pula. Oh, petang tak ada dah. Petang saya pergi kebun. Oh. Pergi kebun. Pisang. Okey, Ustaz. Terima kasih. Ya, baik, sama-sama.